Adakah kamu kenal siapakah Hishamuddin Rais? Adakah kamu tahu sejak Mahkamah Tinggi jatuhkan hukum, beliau akan masuk ke penjara? Pada 16 Mei adalah rayuan terakhir beliau yang didengar oleh Mahkamah Rayuan, dan ada kemungkinan besar beliau akan masuk ke penjara. Rakan-rakan, Hisham Rais ialah ikon perjuangan demokrasi yang semua kenal, semua tahu sejarah perjuangan beliau. 16 hari bulan ialah tarikh di mana beliau akan ditentukan sama ada bebas ataupun akan terpenjara. Saya menyeru untuk seluruh anak muda dan juga seluruh pejuang aktivis demokrasi untuk turun beramai-ramai pada 16 hari bulan bersama-sama, solidariti bersama saudara Hisham Rais. Rakan saya dalam ISA, Saudara Hishamuddin Rais adalah seorang aktivis yang sentiasa muda dalam hati dan juga dalam wajahnya. Dia sentiasa optimistik dan tidak berkompromi langsung menentang kezaliman dan menuntut kebebasan. Dia telah menjadi legenda bagi ramai yang pernah melalui kehidupan sebagai aktivis, terutamanya anak-anak muda. Kerja utama Hishamuddin Rais adalah memang untuk menghasut rakyat, dan inilah yang dia lakukan selama ini. Walaupun esok dia dipenjarakan, saya rasa beliau tetap akan terus menghasut rakyat. Hari ini akta hasutan ini sudah pun dimansuhkan di negara British, dan kita tahu pendakwaan ke atas Hisham dan ramai lagi aktivis adalah hanyalah bermotifkan politik. Maka saya berharap hakim-hakim yang mendengar kes pada 16 Mei nanti akan membebaskan Hisham, kerana walau apa kita buat, Hisham sudah pun dipenjarakan di banyak penjara-penjara di dunia, dan setiap kali bila dia keluar, dia akan tetap terus menghasut rakyat. Solidariti untuk Hishamuddin Rais. Saya mula-mula kenal Hisham Rais masa itu saya sedang belajar masters di London, dan masa itu ada reformasi lah, begitu hebat sekali. Saya begitu I felt left out sebab reformasi berjalan dengan begitu rancak. Saya pun ada baca mengenai ISA 6 masa itu, antara lain adalah Hisham, Tian, Izam dan lain-lain. So I felt that selepas saya balik, saya harus bekerjalah untuk membantu mereka supaya dibebaskan. Saya join Suaram tahun 2002 dan berkempen dengan ramai aktivis dan lain lah, seperti Latifah Koya, Siwa Rasa dan lain-lain. Kempen untuk bebaskan masa itu Anwar Ibrahim, dan juga reformasi 6, ISA 6 sangat famous masa itu. Dan masa itu tak ada Twitter, tak ada Facebook, so kita buat macam-macam kempen, turun ke jalan raya, bagi leaflet dan lain-lain. Dan akhirnya selepas kempen begitu teruk sekali, begitu dahsyat sekali, pergi Kamunting, gaduh dengan FRU, lari sini, tear gas dan lain-lain, kena tangkap pun ada. Lepas tu akhirnya dibebaskan. Saya mula kenal saudara Hisham lebih kurang awal 80-an, masa saya belajar undang-undang di United Kingdom, dan beliau masa itu sudah jadi seorang exile lah, sudah ambil political asylum di UK, dan belajar dan buat beberapa dia minat dalam film masa itu, saya ingat. Dan kita kenal antara satu sama lain daripada masa itu. Dan lepas balik ke tanah air, dia balik 94, saya balik lebih awal 86. Dan saya, bila dia ditangkap di bawah ISA di 2001, saya ambil kes dia lah, dan bersama dengan rakan-rakan lain yang ditangkap bersama beliau dan dikurung di Kamunting untuk 2 tahun. Hisham, memang ramai kenal lah Hisham, terutamanya anak-anak muda. Paling saya admire dengan Hisham, dia boleh jadi inspirasi kepada anak-anak muda. Dia boleh tarik, dia jadi satu daya tarikan. Kalau kita nak buat forum, kalau kita ada Hisham tu, ramailah anak-anak muda nak join. Bukan apa, dia akan instigate, dia akan cakap, dia akan perdebatkan, dia akan lontarkan idea-idea reformasi, idea-idea kiri. Itu yang penting. Saya rasa contribution Hisham tu sangat penting
untuk memantapkan ideologi kiri di kalangan anak-anak muda di Malaysia. Itu paling penting lah. Pertama kali saya kenal Hisham atau berjumpa dengan Hisham tahun 1999, election time, masa zaman reformasi, di kempen Petaling Jaya Selatan untuk Dr. Syed Hussein Ali. Itu pertama kali. Tetapi kita jadi rapat dan kenal lebih akrab masa beliau berada dalam Kemunting, dan saya sebagai seorang peguam muda akan melawat beliau setiap 2 minggu ke Kemunting, dan kita akan bincang macam-macam isu. Dan seperti biasa, dia seorang yang dianggap sebagai aktivis yang cool, tidak kecoh, dan banyak rancangan, banyak strategi. Kemudian selepas Hisham dibebaskan tahun 2002, kita terus bekerjasama dengan banyak program, dan selalu perkataan ataupun tindakan menghasut ni, memang Hisham ni memang kenal untuk menghasut. Dia memang tukang hasut. Inilah gambar yang saya tangkap di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur, kerana selepas dia dibebaskan di bawah ISA, dia ada charge. Saya rasa ni untuk masa tu ada Police Act untuk apa? What's the word? Unlawful assembly. Dan dilepaskan, nampak macam dia betul-betul hero lah. Nampak gambar ni, dia macam hero Hindustan dengan beret dia, dengan janggut dia, dengan spek hitam dia. So I think his philosophy in life, dia ni walaupun keadaan teruk tapi masih lagi bergaya. Itulah Hisham yang saya kenal. Okay. Hi Sham, just to say hello and hope everything goes well on Saturday. I'm just having a nice wonderful lunch with your friend Farida and Maria Mokhtar. So I hope to catch up with you when I go back to KL, okay? Good luck and all the best. Sending you all my love and kisses. Hi Sham, all the best. Be cool. I know, budak balik college. Don't find another Jenny, the cockroach. We'll be very jealous. We got lots of cockroaches here. We can tahan, simpan for you. Any words for Isha? Sham, take care. Be cool, be there. See you when you come out, okay? InsyaAllah. Okay. Sekali lagi, kita mendepani satu lagi mark ataupun tarik yang penting, sama ada Hisham akan kembali ke penjara atau tidak. Yang tak bestnya ialah bukan Kemunting, tetapi Kajang, penjara Kajang. Mungkin tidak sama seperti Kemunting, malah ISA nampak lagi bagus daripada Akta Hasutan. Saya harap tidak perlu melawat lagi sebab Hisham akan bebas, tetapi ada kemungkinan kita akan mulakan balik lawatan ke Kajang lebih kerap untuk berjumpa dengan Hisham, untuk lihat dan dengar strategi beliau seterusnya. Hasut tetap hasut. Kini Hishamuddin menghadapi kemungkinan akan dipenjarakan kerana disabit dengan akta hasutan. Tapi ini tidak sedikit pun menakutkan beliau, dan juga tidak sedikit pun akan menjadikan beliau undur daripada baris depan perjuangan. Kita sama-sama, terutamanya anak-anak muda, saya ajak datang untuk memberi solidariti pada 16 hari bulan 8 pagi di Mahkamah Rayuan, untuk tunjukkan kepada sokongan kita kepada Hishamuddin, dan lebih penting lagi, kita tunjuk bahawa usaha dan perjuangan saudara Hisham ini diteruskan oleh kita yang di luar yang masih bebas, dan kita tidak akan berkompromi sedikit pun untuk menuntut supaya kebebasan ini dipertahankan. Hisham merupakan aktivis terkenal dan pejuanglah rakyat, ya, dengan mudah kita boleh kata ini betul-betul adalah pejuang rakyat yang tulen. Dan saya merayu kepada semua kawan-kawan dan penyokong, marilah kita bersama beliau pada hari Isnin 16 hari bulan Mei bila kes dia dibicara di Mahkamah Rayuan, dan sekurang-kurang kita tunjuklah sokongan kita, sebab
adalah kemungkinan besar hari itu dia akan dipenjarakan sekurang-kurang 8 atau 9 bulan. Beliau telah kata bahawa pilihan raya umum ke-13 berlakunya ketidakadilan, berlakunya penipuan. Adakah itu satu kesalahan? Cuba lihat di belakang saya. Adakah kamu antara orang yang telah hadiri bersih 1, bersih 2, bersih 3, bersih 4 untuk menuntut pilihan raya yang adil? Jikalau anda pernah ke bersih, bukankah anda juga ada kemungkinan masuk ke penjara kerana anda telah kata bahawa berlakunya ketidakadilan dalam pilihan raya? Oleh itu, datanglah ke Mahkamah Rayuan pada 16 Mei. Hadir berilah solidariti kepada saudara Hisham Mubin Rais. Terima kasih.